Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UMNO 80 tahun. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia, merangkap timbalan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia, merangkap pengurusi Barisan Nasional Negeri Sembilan. Bagi pihak UMNO Negeri Sembilan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari lahir Tuan Mat. Moga sihat terus sukses, diberikan kekuatan untuk terus berkhidmat untuk UMNO Negeri Sembilan khususnya. Rakan-rakan naib-naib presiden, rakan-rakan ketua-ketua sayap, rakan-rakan pengurusi Badan Perhubungan UMNO negeri-negeri, rakan-rakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, rakan-rakan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Di atas limpah kurnia dan izinnya, maka hari ini hari besar kita. Hari di mana kita menyambut sambutan UMNO 80 tahun, dan dalam masa yang sama saya diberikan kesempatan untuk berada di hadapan tuan-tuan dan perempuan. Sekurang-kurangnya dapat saya melahirkan sesuatu perkara yang luar biasa. Tentunya yang berkaitan dengan apa yang kita semua sedia maklum, iaitu krisis yang berlaku di Negeri Sembilan. 80 tahun tuan-tuan. 80 tahun usia bukan kecil. 80 tahun bukan sekadar angka, tetapi 80 tahun adalah perjalanan panjang untuk sebuah perjuangan. Saya berdiri bersama dengan rakan-rakan pimpinan UMNO daripada Negeri Sembilan. Bukan sekadar untuk menyambut 80 tahun ataupun ulang tahun 80 tahun, tetapi saya berdiri di sini dengan satu tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab untuk meneruskan amanah. Tanggungjawab untuk menjaga dan mempertahankan maruah perjuangan ini. Tanggungjawab untuk menjawab kepada akar umbi. Tanggungjawab untuk menjawab kepada rakyat di Negeri Sembilan. Dan tanggungjawab untuk menjawab tentang perkara yang berkaitan dengan perjuangan kita. Apabila institusi disentuh, apabila adat dipersoalkan, apabila garis merah dilanggar, apakah UMNO harus berdiam diri? Sidang perwakilan, dalam tempoh 80 tahun ini, pelbagai zaman telah dilalui, pelbagai pemimpin dah bertukar ganti, namun prinsip perjuangan UMNO tidak pernah berubah. Tiga teras yang menjadi pasak dan tiang seri kepada UMNO sepanjang tempoh 80 tahun adalah agama Islam sebagai asas perjuangan. Bangsa, penjaga hak kepentingan Melayu dan bumi putera, dah disebut oleh rakan-rakan kita. Tanah air, pelindung kedaulatan dan kemajuan negara. Salah satu cabaran utama apabila UMNO sudah tidak dominan tuan-tuan, kerana terpaksa menjalinkan kerjasama dengan parti yang lain untuk terus mempertahankan tiga prinsip utama ini. Mengambil contoh kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dalam kerajaan perpaduan ini telah disebut oleh rakan-rakan kita. UMNO Barisan Nasional telah mengemukakan 10 perkara untuk menjadi asas kepada bai'ah kerajaan perpaduan, tuan-tuan. Saya tak nak sebut tentang 10 perkara. Saya tak nak sebut tentang 18 perkara. Tetapi daripada 10 perkara itu, 2 perkara menjadi asas kepada tindakan UMNO Negeri Sembilan. Dan 2 perkara itu adalah perkara kedua dalam perjanjian. Kedaulatan perlembagaan menjunjung segala peruntukan perlembagaan persekutuan, terutamanya Islam sebagai agama persekutuan. Perkara ketiga, hak-hak bumi putera dan raja-raja. Memelihara hak keistimewaan Melayu, bumi putera dan kedaulatan raja-raja Melayu. Perjanjian ini adalah ibarat garis merah
yang ditetapkan oleh kedua-dua parti dalam kita mewujudkan kerajaan perpaduan dalam tempoh yang terdahulu, dan mana-mana pihak tidak boleh melanggar garis merah ini, dan apabila berlakunya pelanggaran itu, maka ianya sudah tentu mencabar perjanjian dan bai'ah kita. Inilah antara titik tolak berlakunya krisis politik di Negeri Sembilan. Apabila sebelah pihak melanggar garis merah yang ditetapkan dan mengambil mudah perkara itu seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku, Datuk Seri Presiden. Isu penting yang sepatutnya dibawa berbincang dan mengambil tanggungjawab bersama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Walaupun saya sebagai Esko Kanan bersama Esko yang 4, tuan-tuan, tetapi saya rakan kongsi pemegang saham mewakili UMNO Barisan Nasional di dalam Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan. Betul, Menteri Besar mempunyai executive power. Betul, Menteri Besar mempunyai final say. Tetapi dalam soal yang berkaitan dengan kedaulatan, soal yang berkaitan dengan undang-undang dan adat, tak boleh dibuat main. Tetapi Menteri Besar membuat keputusan sendiri sehingga mencemarkan imej UMNO dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan itu. Kenapa orang bagi tahu saya, Lal, apabila Menteri Besar buat macam tu, apa yang tercalar imej kau ni sangat ni? Yang kau nak beria sangat ni? Tuan-tuan, UMNO mempunyai prinsip perjuangan. Apa dia prinsip perjuangan kita? Saya dah sebut dalam tadi, tuan-tuan. Apa yang saya sebut perkara 3 tadi, yakni pelindung kedaulatan, menjaga hak-hak raja-raja Melayu yang mesti kita pertahankan. Rakyat di seluar sana, Datuk Seri, mempertikaikan hantar WhatsApp kepada saya, hantar SMS, dan semua rakan-rakan pimpinan UMNO di Negeri Sembilan, termasuk Ketua Pemuda, mempertikaikan, mempersoalkan kenapa apa UMNO buat, apa yang UMNO lakukan, sehingga perkara yang tidak sewajarnya dan tak pernah berlaku dalam sistem pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan sampai berlaku waktu itu, tuan-tuan. Saya nak mengimbau tentang institusi adat di Negeri Sembilan kepada rakan sidang perwakilan, sama ada orang Negeri Sembilan dengan orang luar. Kalau misal kata institusi adat Negeri Sembilan ni, tuan-tuan, berbeza dengan negeri yang lain. Kalau negeri ada sultan, kalau negeri ada yang ada rajanya, kalau negeri yang ada timbalan ataupun tuan yang terutama, Negeri Sembilan ada duli yang maha mulia, yang tuan besar Negeri Sembilan. Dan diisi dengan 4 yang seri, yakni undang yang 4, tuan-tuan, bersama dengan Tunku Besar Tampin. Kan itu, tuan-tuan dan puan, mereka ini duduk sebagai co-ruler, sebagai pemerintah bersama untuk menjalankan urus takbir adat dan juga pemerintahan di Negeri Sembilan. Mereka mempunyai hak dan keistimewaan mereka sendiri dan menjadi tanggungjawab kerajaan negeri untuk memastikan hak itu dijaga dan diurus dengan baik, tuan-tuan. Saya nak sebut dalam majlis yang sangat penting ini, apa yang disebut dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, Bab 8 Syarat-syarat Am Fasal 28(1), dengan tertakluknya kepada ceraian 2 di bawah fasal ini, maka perkataan raja di mana-mana yang tertulis di dalam bahagian yang kedua perlembagaan ini bermakna yang maha mulia, dan undang yang 4 serta Tunku Besar Tampin yang ada pada masa itu. Undang-undang. Saya bukan lawyer, tetapi saya faham tentang catatan undang-undang dan perlembagaan. Secara ringkasnya, tuan-tuan, Raja di Negeri Sembilan ini tidak berseorangan. Yang di-Pertuan Besar, Undang yang 4 dan Tunku Besar Tampin bersama-sama menjadi pemerintah di Negeri Sembilan. Bahkan dalam ceraian 2 Fasal 40, jelas dinyatakan bahawa Raja bolehlah menjalankan mengikut timbangan baginda sendiri tugas-tugas kewajipan yang tersebut di bawah ini, selain daripada tugas kewajipan yang boleh dilakukan mengikut timbangan sendiri dan mengikut perlembagaan persekutuan. Apa Raja dan undang-undang yang 4 buat? Lantikkan Menteri Besar yang di-Pertuan Besar mesti
bersama dengan undang. Nak bubar dewan yang Pertuan Besar mesti bersama dengan undang yang 4. Apa lagi? Nak bawa enactment ke Dewan Undangan Negeri, undang yang 4 mesti sign. Nak bawa kepada suplemen bajet atau membentangkan anggaran belanjawan, dua-dua entiti penting di dalam Kerajaan Negeri Sembilan mesti menurunkan tanda tangan, tuan-tuan. Krisis ini mulanya apa, tuan-tuan? Krisis ini mulanya apabila krisis antara undang yang 4 dengan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Prinsip UMNO cukup jelas. Saya dididik oleh pemimpin-pemimpin kita supaya UMNO hormat dan cukup menghormati garis pemisah di antara badan eksekutif dan institusi adat, tuan-tuan. Sebab itu UMNO rasa tak senang hati. UMNO rasa sangat kecewa terhadap apabila Menteri Besar Negeri Sembilan secara terang-terangan mencampuri urusan adat, gagal menangani krisis dengan baik dan mengambil mudah perkara yang berlaku sehingga menyebabkan pemecatan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan apabila ianya berlaku, tuan-tuan. Mana UMNO nak letak muka? Institusi raja sudah diusik. Institusi adat sudah dipertikai dan dijadikan perdebatan umum, tuan-tuan. Saya bagi tahu kepada mereka, ramai yang tidak faham sistem adat di Negeri Sembilan. Membawa persepsi dan konotasi yang berbeza. Apabila institusi ini menjadi perdebatan di platform sosial media dan sebagainya, maka imej dan reputasi kerajaan, terutamanya reputasi raja dan juga undang ini, sikit sebanyak terjejas. Saya mengambil ataupun mohon izin kepada Datuk Seri Presiden untuk membacakan secara detail tentang kronologi yang berlaku di Negeri Sembilan. Apa dia kronologi dia, tuan-tuan? Pada 17 April yang Amat Berhormat Menteri Besar mengeluarkan kenyataan akhbar berkenaan pemberhentian Undang Sungai Jong. Menteri berpihak kepada Dewan Keadilan dan Undang dengan membuat keputusan. 19 April, Undang yang 4 mengadakan satu sidang di Balai Undang tentang keputusan yang dibuat pada 17. Undang yang 4 panggil Menteri Besar datang Balai Undang, tuan-tuan. Jemput Menteri Besar datang, Datuk Seri SS datang, LA datang untuk bincang dan bagi penjelasan kepada undang. MB tak datang. MB tak datang. Pasal apa tak datang? Kamu Menteri Besar, kamu harus jelaskan kepada undang yang 4. Apakah tindakan yang dilakukan pada 17 hari bulan, tuan-tuan? Ataupun sekurang-kurangnya menjadi mediator kepada krisis ini sehingga tidak berlakunya pengumuman pemecatan Duli Yang Maha Mulia Yang Besar. Pada 19 hari bulan bila MB tak datang, pukul 10 malam, keluar kenyataan akhbar ataupun sabda daripada Undang yang 4 yang mengadakan sidang media memecat Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Datuk Undang menafikan sebulat suara, menafikan kenyataan pada 17 hari bulan yang dibuat oleh Menteri Besar yang telah setuju sebulat suara memecat Undang Sungai Jong. Pertama, Datuk Undang nafikan dalam sidang media itu. Apa lagi undang tersebut dalam kenyataan media? Mensabdakan yang Amat Berhormat Menteri Besar tidak layak menerajui kerajaan negeri. Saya nak di situ tercetusnya dan juga menjadi satu tindak permulaan kepada UMNO Negeri Sembilan. Saya nak baca, Datuk Seri Presiden, apa dia penafian ataupun kenyataan media yang dibuat oleh Undang yang 4. Pertama, adalah kami dengan ini menafikan kenyataan media yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Datuk Seri Utama Aminuddin bin Harun pada Jumaat 17 Mei 2026 yang lalu berkenaan nasihat Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan berkaitan pemecatan Yang Teramat Mulia Datuk Kelana Putra Datuk Mubarak bin Doha Undang Luak Sungai Ujong. Kami juga yakin dan percaya bahawa kenyataan Menteri Besar tersebut adalah tidak relevan dan merupakan satu pembohongan. Ahli-ahli Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan yang hadir pada hari tersebut tidak pernah mencapai sebarang keputusan secara kolektif ataupun kebulatan unanimous dalam sidang khas tersebut. Okey, tak apa lagi.
Kerana itu urusan takbir antara kerajaan dan adat. Bila UMNO tak boleh terima tuan-tuan, di peringkat akhir sidang media undang yang 4 yang menyatakan apa dia? Kami juga mensabdakan seterusnya bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Datuk Seri Utama Aminuddin bin Harun adalah tidak layak untuk menerajui pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan dan selayaknya diturunkan. Datuk Seri, malam itu secara kebetulan saya bersama undang yang 4. Esko yang 4. Bukan undang, Esko yang 4. Pasal kita 4 Esko je. Dan ketua-ketua bahagian. Apa kita bincang malam itu? Kita bincang dengar-dengar cerita krisis ini semakin teruk. Kita tak dimaklumkan pun. Tak bawa bincang pun dalam mesyuarat Esko. Tapi dengar-dengar semakin teruk. Apa yang kita nak buat ni? Dalam bincang-bincang tu keluar teks sabda daripada undang yang 4. Dan bila teks itu kita teliti dan baca, kami juga mensabdakan Menteri Besar tak layak dan wajar diturunkan oleh undang. Ini bukan Jalal buat statement. Ini bukan ketua pemuda buat statement. Ini bukan ketua wanita buat statement. Kalau setakat Jalal, ketua pemuda dan ketua wanita, go to hell. Pasal kita dah berada dalam keadaan yang cukup stabil. Kita tak usah kacau tuan-tuan. Tapi bila undang yang mensabdakan tuan-tuan, UMNO kena bangun dan bangkit. Tak, sabar lagi. Saya bagi tahu ketua bahagian, sabar. Jangan kamu melatah. Bagi saya ambil tindakan. Apa saya buat malam tu? Saya minum sekejap ya. Apa saya buat malam tu? Depan ni, Esko ni. Mana Esko? Bekas Esko lah. Bekas Esko lah. Faizal ada, Datuk Mail ada, Datuk Mustafa ada. Apa saya buat malam? Saya WhatsApp dalam grup Esko Negeri Sembilan. Saya nak baca tadi, tapi WhatsApp tu dah terpadam kerana saya dah left group. Apa saya sebut? Saya sangat kecewa dan juga saya sangat marah dan kecewa. Kenapa kerajaan negeri sampai ke peringkat ini? Kenapa kerajaan negeri sampai ke peringkat menjatuhkan reputasi menteri besar saya? Saya masuk dalam WhatsApp group. Kenapa tak bawa berbincang dengan kami? Adakah saya tak penting? Adakah UMNO Barisan Nasional tak penting? Dalam WhatsApp group saya tulis. Saya macam nak mampus. Saya gunakan perkataan itu, Datuk Seri. Saya macam nak mampus mempertahankan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Tuan-tuan dengar TikTok saya. Tuan-tuan dengar TikTok dan YouTube saya. Mempertahankan undap di Negeri Sembilan. Saya bercakap. Saya bercakap dalam platform orang kampung, tuan-tuan. Saya bercakap dalam platform UMNO, tuan-tuan. Saya bagi tahu UMNO tidak perlu takut kepada apa yang ada DP ada dalam kerajaan. Saya cakap. Minyak naik, orang kampung marah. Saya cakap secara terbuka mempertahankan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya mempertahankan dan saya bagi tahu kepada mereka apa yang saya buat seolah-olah tidak dinilai oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Maka 20 minit daripada itu keluar satu WhatsApp, panggil besoknya tu mesyuarat khas Esko. Kita pergi mesyuarat Esko, mesyuarat khas, dan dalam mesyuarat itu LA, SS, UMB terangkan bla 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 bla, dan kita ambil keputusan, okey, tak apa. Kita tengok perkembangannya selanjutnya selepas itu berlaku. Kemudian tuan-tuan, pada 22 bulan keluar lagi satu kenyataan akhbar undang yang 4 minta tangguh untuk minta tangguh sidang dewan. Sidang dewan nak buat 23 bulan. Undang yang 4 keluar sabda untuk tangguh sidang dewan buat sementara waktu, sementara kemulut ini selesai. Dan mereka memutuskan keempat undang dan Tunku Besar Tapin untuk tidak hadir dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan. Ini bukan satu daripada dua, bukan dua daripada empat. 4 plus 1, 5. Total. Dan mereka orang kata apa? Empat tu solid lah kata orang. Apa yang tercatat dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan tuan-tuan, Pasal 56.1, Raja hendaklah dari semasa ke semasa memanggil mesyuarat Dewan Negeri dalam tempoh persidangan yang lepas hingga pada tarikh yang ditetapkan dan mengadakan persidangan yang akan datang tak lebih daripada 6 bulan. Raja membawa makna Tuanku Yang Besar dan Undang yang 4.
Maka kerana itu tuan-tuan, malam 23 bulan, saya bersama 4 exco yang lain pergi rumah Menteri Besar. Saya nasihatkan, ini nak jawab apa Menteri Besar cakap, sidang Dewan itu adalah kerana permohonan UMNO. Ni saya nak jawab. Kita pergi rumah Menteri Besar, saya bagi tahu Datuk MB, saya dengar besok ada perbalahan dan perbincangan berkaitan dengan undang serta tuanku. Apabila dia menjadi perdebatan di Dewan tak cantik. Reputasi raja kita jatuh. Saya susah nak jawab. Kerana saya memegang perlembagaan UMNO. Saya memegang perjuangan UMNO. Kami mempertahankan UMNO. Kami mempertahankan adat dan raja-raja Melayu. Saya cakap. Lepas tu, saya beritahu MB, saya dapat maklum ada nak buat undi tak percaya. Kalau buat undi tak percaya, macam mana kedudukan saya? Saya jaga parti saya dulu. Saya mesti jaga kehendak dan juga perjuangan yang dibuat oleh orang Melayu. Ini 4 undang ni tuan-tuan, dia jaga 4 corner Negeri Sembilan ni. Dan UMNO berada di semua luar ini tuan-tuan. Di semua luar ini. Jadi MB kata apa malam tu, okey, kita rasmi ni dah tak boleh elak dah. Yang bagi tangguh tu kita tengok dia bincang. Ketua majlis memutuskan. Kita bagi pandangan dan cadang. Ketua majlis buat keputusan. Maka keputusan untuk tangguh dilakukan selepas perasmian berlaku tuan-tuan. Itu yang berlaku ketika waktu itu. Selepas itu tuan-tuan, kita dah fikir balik, kita dah cakap apa semua. Orang beritahu saya, Lal, kau selesai dengan Menteri Besar. Cakap dengan Menteri Besar. You are exco kan you cakap. Saya nak bagi tahu 12 November 2025. Saya bawa dalam cakap exco, Datuk MB, you kena selesaikan krisis ni sebelum meletup. You mesti jadi mediator kepada krisis ini. Ini peranan you harus buat kan. Apa jawab MB? Tak apalah. Kita tunggu dan lihat. Pandangan exco kanan sebagai rakan kongsi yang terbesar dalam Negeri Sembilan tuan-tuan. Okeylah. You have final say. You ada keputusan yang akhir. UMNO bukan minta kerajaan untuk campur tangan. Tapi UMNO berpendapat kerajaan tidak boleh berdiam diri. MB perlu menjadi jambatan untuk menyatukan institusi adat ini. Ini bukan kes pertama. Saya ingat pada tahun 2016, bulan Mac, di mana krisis undang Luak Johor berlaku. Waktu itu siapa MB? Tok Man ada depan saya sekarang. Tok Man jadi MB. Apa yang dibuat oleh Tok Man? Tubuhkan jatuhan kuasa khas bagi meneliti segala persoalan yang berlaku di undang Luak Johor tanpa campur tangan kerajaan negeri. Jatuhan kuasa siasat semua. Itu beza ketua ataupun MB dari UMNO dengan MB daripada parti yang lain. Tok Man nak tubuh. Tak ada macam tu je dia. Dia bawa ke exco. Saya exco masa tu. Saya exco. Tok Man bawa ke Besar exco. Kita nak tubuh jawatan kuasa ini. Kita nak selesaikan masalah ini. Tapi kita tak mau campur bla 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 bla. Jawatan kuasa buat keputusan. Bentang balik dalam Dewan DKU. Dewan Keadilan dan Undang. Baru keputusan dibuat. Untuk diisytiharkan keputusan itu sebagai sah. Itu kita buat. Tapi itu tak dilakukan dalam kerajaan negeri. Kan itu tuan-tuan, bila kerajaan negeri mengambil tindakan secara sendiri, termasuk beberapa undang panggil dan supaya tak dibagi respon dan sebagainya, berpihak kepada satu pihak yang lain, maka UMNO tak boleh lagi mengambil pendirian secara berdiam diri. UMNO ambil tindakan soal tangguh Dewan, UMNO ambil serius tentang kenyataan undang, UMNO ambil tindakan ataupun ambil serius pendirian ataupun ketika keadaan ketidakhadiran undang yang 4 dalam sidang Dewan dan beberapa perkara yang ambil tindakan. Baru UMNO buat pendirian pada 27 hari bulan untuk menarik sokongan dan keyakinan terhadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan kerana tidak boleh menangani krisis ini sehingga menyebabkan berlakunya pemecatan Duli Yang Maha Mulia yang terbesar dan mencemarkan institusi diraja di Negeri Sembilan tuan-tuan. Itu baru UMNO ambil tindakan. Bila kita ambil tindakan, ramai pandangan. Ini adalah dua orang pemimpin, saya pun tak tahu pemimpin, saya tak nak sebutlah pemimpin itu, tapi tuan-tuan tahulah. UMNO sudah mengkhianati perjanjian Kerajaan Perpaduan. UMNO sudah nak tebuk atap. Tebuk atap apa?
Tuan-tuan tahu tahun 2023 bila saya mengetuai sebagai pengurusi UMNO Negeri Sembilan mengetuai pilihan raya PRN 23, kita menang 14 kursi tuan-tuan. PKR menang 5 kursi, Amanah 1 kursi, DAP 11 kursi, Perikatan Nasional 5 kursi. Di antara single parti, UMNO mempunyai jumlah yang besar. Kalau masa tu saya nak tebuk, tuan-tuan. Berapa ramai pimpinan UMNO menghantar mesej kepada saya, this is your time, this is the time, this is... Macam-macam dah dia. UMNO bangkit. Tapi saya menghormati keputusan di Kerajaan Pusat untuk menubuhkan kerajaan perpaduan supaya menjaga semua kesejahteraan dan juga kesinambungan untuk parti meneruskan khidmat kepada rakyat. Kita jaga. 2 tahun setengah saya buat kerja. Ada tuan-tuan dengar Jalal dah bergamuk dengan si Amin? Ada tuan-tuan dengar Jalal dah nak disuntut, nak disungkitnya CMB ni? Ada tuan-tuan dengar ini SKU ni boikot segala projek kerajaan negeri? Ada tuan-tuan dengar? Saya angkat lagi martabat dan harakat dasar kerajaan negeri untuk rakyat Negeri Sembilan, tuan-tuan. Apa tebuk atap? Saya nak tanya tuan-tuan, apa tebuk atap? Tebuk atap ni bila kita tak ada dalam kerajaan, buat gerakan tubuh kerajaan baru untuk ambil alih kerajaan. Saya dah ada dalam kerajaan. Esko kanan, tuan-tuan. Negeri lain tak ada esko kanan. Ada 4 esko, tuan-tuan. Saya ada peruntukan. Semua ada peruntukan. Apa nak tebuk atap, tuan-tuan? Tinggal lagi setahun setengah, 2 tahun je nak beli raya pun. Tapi kita tak boleh kompromi dalam soal yang berkaitan dengan kegagalan kerajaan menguruskan krisis sehingga ianya dilakukan perkara yang sedemikian rupa. Tuan-tuan, burung pipit bernafsu tinggi, mati terjelopok dekat titi. Wahai penjaga masa yang baik hati, bagilah aba sikit lagi. Tapi tuan-tuan baca lah yang pantun 2 rakaat atas tu, ya kau faham lah. Kekuatan UMNO, mana hala tuju UMNO Negeri Sembilan sekarang? Kekuatan UMNO Negeri Sembilan berpunca daripada solidariti dan juga semangat kebersamaan. Kita gerak bersama di kalangan semua kepimpinan UMNO di Negeri Sembilan, termasuk 14 adun yang ada di Negeri Sembilan, tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mat Hassan dan juga ke semua rakan-rakan adun yang tetap setia bersama perjuangan ini. Dan UMNO Negeri Sembilan rela menjadi pembangkang daripada duduk dalam kerajaan untuk melihat apa saja kesalahan yang dilakukan oleh Menteri Besar, tuan-tuan. UMNO Negeri Sembilan fokus sekarang untuk menghadapi PRU yang ke-16. InsyaAllah UMNO akan terus dominan dan kita cuba sedaya upaya untuk memenangi keseluruhan kursi yang kita ada. Jangan gadaikan masa depan UMNO kerana hanya nak menjaga hati, menjaga rakyat ataupun menjaga mana-mana pihak, tuan-tuan. Saya mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap krisis ini. Dan sebagai seorang pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, saya bertanggungjawab untuk memastikan UMNO berada di landasan yang dominan, tuan-tuan. Selagi mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden memberi kepercayaan kepada saya sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, saya akan lakukan yang terbaik, Datuk Seri. Sebelum saya menghujungkan ucapan saya pada pagi ini, saya nak mahu sebut dengan jelas, sebagai di hadapan semua perwakilan keluarga besar UMNO ini, tuan-tuan, bahawa UMNO Negeri Sembilan tidak bertindak kerana tamak. UMNO Negeri Sembilan tidak bertindak kerana jawatan. UMNO Negeri Sembilan tidak bertindak kerana mahu merosakkan momentum parti yang sudah baik, tuan-tuan. UMNO Negeri Sembilan bertindak kerana ada prinsip yang tidak boleh kita gadaikan. UMNO Negeri Sembilan bertindak kerana ada maruah yang tidak boleh kita jual beli. UMNO Negeri Sembilan bertindak kerana ada janji keramat yang kita pegang. Janji kepada agama, janji kepada bangsa,
janji kepada tanah air, janji kepada raja-raja, dan janji kepada institusi yang menjadi tiang seri negeri kami. UMNO berprinsip, UMNO bermaruah, UMNO berpegang kepada janji keramat. No retreat, no surrender. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Alias atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Baik, yang terakhir sebelum makan tengah hari.